We took a boat ride from the jetty at Tanjung Kupang, heading out towards the Merambung Shoal. We passed kelongs, boats like ours, mangrove forests on the Malaysian side of the Straits of Johor. We passed under the second link and waved to anglers perched on the pile bases of the bridge, looking glum. We passed sand ships ready to offload the cargo for an artificial island that will become luxury dwellings called Forest City. We reached the seagrass bed of the Merambung Shoal after 45 minutes or so and stopped to look at the seagrass, the ends just swaying with the waves on the surface of murky waters. Dia suka pasir, dia tak mau cek lumpur. Dia tohor ni. Boleh, kita boleh turun. Oh. Sana lagi tohor dah. Yang ni habis ni. Jadi kalau air kering dia timbul habis. Ini dipanggil seagrass ni lah. Mana ni ya? Seger pasir. Ni habis ni, dia potong. Dia panjang ke sana. Yang tu panjang di Asia, di juga baca. Yang tambak tu dia potong ah. Potong betul. In the distance, we see a sandbar that juts out from the land. This is the offending embankment that spells a death knell to the ecologically vital shoal. Nampak itu rumput banyak. Dekat. Nampak. Kita jadi nebas lah. Sebab kajian yang saya sendiri buat bersama dengan pelajar-pelajar Kelab Alami lah, Kelab Alami itu kelab yang dimiliki oleh remaja sini. Betul sini banyak hidupan dia. Memang banyak hidupan dia. Di kawasan situ aja banyak jenis sponges. Ada 13 jenis cnidarians. Ada 8 jenis cacing marine situ. 15 jenis crustacean situ. Ada 20 jenis mollusk. Ini 18 jenis ascidians. Ada 20 jenis ikan tempatan sini. 1 jenis mamalia marine iaitu dugong. 5 jenis reptilia, 2 jenis mamalia itu monyet apa di darat tu. Dan 16 jenis burung laut. Kita ada 7 jenis seagrass, 21 jenis seaweed. Dan ada 5 jenis pokok bakau lain. Ini tak termasuk plankton lah. Dan yang paling dulu pernah kita buat kajian di situ, kita monitor di kawasan beting tu. Ada kita terjumpa dan kita dah masuk ke dalam buku sejenis pipefish. Iaitu ini nama sains dia tu, tapi itu first time recorded di Malaysia dan Asia Tenggara. Sebab kalau nak jumpa dia cuma di Gulf of Eden saja. Jadi kita very rare lah ada di sini. Kita orang tempatan ni ada inventory marine life sini kan. Jadi apabila perunding alam sekitar datang sini dengan tidak lengkap langsung, dia tak ada inventory, jadi macam mana nak buat kajian pada saya lah. Jadi pada saya tak apa, kalau dia keluarkan dia punya kenyataan tu saya rasa tak betul, tidak betul, tak reliable lah. Baik dari segi pendapat, ialah nelayan kan, nelayan. Kita dah baca banyak kali dalam akhbar pun dah keluar banyak kenyataan. Pendapatan nelayan ni dah jatuh lah. Kalau dulu dia kata ikut kenyataan surat khabar boleh dapat beratus sehari. Sekarang ni dah turun sampai 30-40 ringgit saja. Dulu 200, kalau tak salah lah, 200 ringgit. Sekarang dah drop sampai 20, 40, 30 ringgit sehari.
kesan penambakan ni sebenarnya dah banyak memberi kesan kepada hidupan laut ni. Setiap satu projek dia bikin dekat laut, kesan dia akan menerima, nelayan akan menerima kesan dia. Walau dari segi tebang pokok bakau, penambakan pasir, apa semua, mesti ada kesan dia. Contoh macam Singapura dulu, dia baru tambak kan, tahun 80 berapa, dia tambah sekerat. Nelayan semenjak itu dah terima dia punya kesan dia. Selepas tambak 6 bulan atau 7 bulan, kesan dia akan ada. Sekarang ni memang jauh berkurangan daripada dulu lah. Dari dulu, kalau dibandingkan dulu bagaimana? Kalau dulu pendapatan dia sebulan dapat 1,000, sekarang nak cari 1,000 terpaksa kita peralatan tu lebih lagi. Pendapatan dulu kalau kita mencari 560 kilo senang cari. Dengan jaring yang tak berapa banyak, kita boleh cari dalam 600 meter. Kita boleh ni kan, dapat 560 kilo. Sekarang nak kena pakai 1,000 meter, 1,000 lebih mau pakai, boleh dapat ketam yang agak 20 kilo, belasan kilo, kadang-kadang 5-6 kilo. Kadang duit minyak pun tak balik. Dengan minyak dengan harga mahalnya. Jadi kesan yang pasir dia tambak, air dah kotor. Dah tak macam dulu jernih. Bila kita bongkar jaring, berkeladak jaring. Dah macam tali guni kan. Itu buat ikan sudah nampak dah tak boleh lagi. Kalau dulu jaring boleh 1 bulan, ikan dah tak boleh 1 bulan lagi pakai. Dah. Jaring kena tukar lah. Jaring kena tukar. Rosak satu. Jaring sudah berbulu lah. Sudah kembang macam tali guni lah. Itu kita terpaksa tukar. Kos dah tinggi, jaring pun tinggi, harga minyak naik je sudah tinggi lagi naik kan. Minyak pun buat pakai kita terpaksa pergi jauh lagi. Yang penting di sini ialah menyelamatkan beting. Sebab itulah tadi saya kata yang hasil-hasil laut semua bermula dari situ. Nursery dia. Jadi sekarang ni ikan dah kurang sebab beting tu telah ditambak. They cut across that beting. Jadi bila dah tambak, you sudah potong laluan air. And then there'll be sedimentation, itu kotoran apa semua, kelodak apa situ. Itu affects the seagrass. Seagrass akan mati. Bila seagrass mati, itulah tempat nursery dia ikan-ikan juveniles ni, juvenile fish, juvenile panggil. Tak ada tempat berlindung lah. Jadi dia habis. Jadi kalau kita kata tentang dia punya mitigation, dia ada apa dia kata, langkah-langkah mitigasi dia kan. Pemaju kata ada langkah-langkah mitigasi. Sekarang dia letak netting, pelampung apa. Actually that mitigation program kan, dia keliling itu beting dia akan wujudkan satu dead zone within that beting. One dead zone for sure. Jadi kalau bila itu berlaku, maknanya yang tadi inventory yang saya sebut tadi, sebahagiannya dah pupus dah. Kalau juga penyu main kat sini, penyu. Sebab penyu dia suka makan ketam apa. Dia naik duduk ke beting. Dia senang tangkap. Sekarang dia dah pergi. Kalau malam orang boleh sulung, nampak udang boleh ketam. Boleh tangkap. Dia jam tak ada. Tak boleh. Bila dia ni adalah satu rantaian, ini symbiotic lah, they depend on each other. Jadi kalau one part of the chain is, the one link is been removed, habislah dia semua. So what happens to the fishermen of Tanjung Kupang and the others in fishing villages that dot southwest Johor? Hopes. My hopes will be this one. My hopes would be if development is inevitable, right? Kalau tak boleh elakkan juga buat. Tapi you must save this seagrass bed. Lepas tu
Kalau tu my hope should be, kalau nak buat perancangan untuk tolong orang kampung, involvement daripada kita punya rakyat ni perlu ada lah. Kita tak mau wakil-wakil daripada rakyat, JKK ke apa. In fact the conflict began because of that. Dia turun pemberitahuan tu turun daripada DO kepada penghulu, kepada ketua kampung, kepada JKK, and then stop there. Tak sampai orang bawah. We were not informed. Because they assume they were given full authority by the kampung people untuk agree or disagree. Kan? Tak boleh macam tu kan? Dia boleh membangun, tapi bantulah orang nelayan. Kalau nak beri apa-apa bantuan, berilah yang berpatutan lah. Jangan hanya sagu hati saja. Sekiranya di tanah di kawasan ini digunakan untuk pembangunan projek hartanah, dikatakan kerajaan akan memberikan peluang untuk memiliki rumah mampu milik kerajaan. Apa pendapat pakcik, bolehkah nelayan ni? Bagi pendapat saya tak boleh. Sebab dia tak ada tak ada aset gaji. Aset gaji. Macam mana boleh dapat? Tak loan memang tak ada. Sebab kita tak ada aset gaji. Bank tak akan layan. Kalau dikatakan projek ni dimajukan, diluluskan dan sebagainya, dan kalau kawasan ni diambil semua oleh pemaju, pakcik ada alternatif lain tak, nak pergi, nak pindah ke tempat lain, jadi peladang ke ataupun tempat lain untuk menangkap ikan, ada? Itu kalau kerajaan dia bikin satu tempat dia bagi untuk nelayan tu, bolehlah kan, untuk bertani ke apa ke, sawit. Kalau setakat itu memang tak ada lah. Saya ingat banyak yang duduk yang di bawah jambatan. Sebab yang nelayan sini dikatakan suku yang tidak mempunyai ini tau, numpang duduk tanah ni. Bapa saudara, tanah kerajaan yang terbiar numpang. Duduk. Kalau kerajaan kena maju, memang itu siapa nak bela nasib apa? Apa-apa nasib yang akan diterima, ikut aja lah. Ibarat kata orang Melayu, kalau batu tenggelam, kalau sabut timbul lah. The future presents no future as the existence gets in the way of rapid property development that will earn billions for people who aren't even of this land. Why does the government so readily trade the livelihood of its population, the sovereignty of the nation, for foreign interests, to become the playground of the foreign rich? What?